Oke guys, kembali uding. Aduh everyone, macam mana ni everyone? Kita banyak hal betul lah tadi. Tu semalam ni. Wih banyak hal tu. Aduh guys, apalah jadi dengan tu pakcik yang tu. Kau tak kenal tak apa lah. Aduh guys, risau anak dia tu. Jahat anak dia tu. Wih cakap kasar tak boleh tu dengar. Bahaya juga Fuan, macam mana ni Fuan? Esok hari terakhir raya. Hari terakhir puasa. Salah pula cakap. Hari terakhir puasa. Kita lauk tak beli lagi kan. Nak beli lembu ke kambing? Lembu kan. Pak Ali ada lembu. Pak Ali kita pergi kat dia punya farm tu guys. Kat kandang lembu tu kan. Aku rasa ada lah. Kok Udin rasa ada kot. Sabar lah. Tunggu Tunggu esok. Esok. Fion, jom lah kita jumpa Pak Ali guys. Jom. Aku tengah scroll TikTok ni. Aduh jom. Aku naik basikal aku sendiri lah. Kita jom. Okay, sini. Ikut aku. Mana basikal kau, Fion? Kita mau salah ni. Fion, ikut aku Fion. Aku tahu tempat farm Pak Ali guys. Kandang je guys. Tengok ada tak Pak Ali nya. Kalau tak ada habis lah. Macam mana ni? Salah. Terus lagi ni. Okey, ni apa ni? Jackson. Okey. Kita terus saja. Fion ikut aku Fion. Tu siapa tu? Itu Pak Ali guys. Pak Ali ni guys. Pak Ali, apa khabar Pak Ali? Pak Ali? Aduh Pak Ali. Pak Ali? Aduh, ada lembu tak? Ada lembu tak? Nak tanya sikit ni. Ada lembu tak? Ada. Kat mana? Kat mana pakcik? Pakcik kat mana pakcik? Lembu. Aduh Nak buat lauk raya ni. Kat rumah. Kat rumah pakcik mana kat rumah pakcik? Kat rumah pakcik mana kat rumah pakcik? Itu yang saya tanya tu, kat rumah pakcik mana? Okey. Mana anak pakcik ni? Tak ada pun. Anak pakcik tu dah lah baru kahwin waktu puasa ni. Puasa ke berapa tu? Pakcik tak ingat. Tu yang pakcik pelik ni. Apa tu? Lusa dah raya. Allah, ini memang kena apa tu? Kena bertindak ni. Nak call apa ni? Nak call apa tu? Anak pakcik ni. Okay, saya call dah. Hello. Kamu bila nak balik? Dah lama dah. Apa tu? Ayah tunggu ni. Takkan rumah ayah pun tak tahu. Aduh. Datang sini. Kalau tak, kena sebat kau. Pakcik dah call dah. Anak pakcik tu.
Garang pakcik Ali ni. Fion. Cakap dengan anak je garang. Okey. Aduh, hai. Jom, ikut pakcik. Sini rumah pakcik. Sini. Lah, sini punya lah. Jom kita masuk. Masuk. Ini rumah pakcik. Lawa rupanya. Siap ada buah lagi. Pakcik tak puasa ke? Alamak. Pakcik puasa cuma tu je lah. Apa tu, sahur tadi. Faham. Aduh. Aduh. Mana apa tu? Lembu. Kat peti ais. Apa tu pakcik tu buka je ada. Ada. Aduh, nak buka pun tak boleh. Sini pakcik buka. Kat dalam tu ada. Dalam ni. Ada. Ni Okey. Apa cerita ni, Fion? Nampak macam mantap. Kamu dah okey? Okey lah ni. Kena bayar. Bayar. Ya, bayar. Rugi lah pakcik macam ni. Pakcik boleh lembu. Takkan tak bayar. Lembu mahal tu. Pakcik bagi 5 ringgit tulang lah. Kalau bagian yang isi banyak tu 10 ringgit gitu lah. Okey, boleh. Mana duit ni okey, ini duit pakcik. Pakcik. Mek pakcik. Mek. Pakcik, ambil pakcik. Banyak ni duit saya. Dah lah. Sabar je. Pakcik ni dah lama dah tak beraya dengan anak pakcik tu. Tahun lepas kerja. Tahun lepas 2 tahun lepas dia ada. Sebab tak tahu. Dia cakap alasan yang munasabah. Saya pun tak tahu. Aduh, pakcik takut lah. Dia tak angkat. Memang busy betul je tu. Faham. Okey. Dah, saya dah boleh balik kan pakcik? Dah boleh balik dah. Kamu boleh belah. Jahat pakcik ni. Aduh, pakcik ni garang betul. Ada Fion. Balik jom. Pakcik tu. Bahaya ni pakcik tu. Kita kena masak ni. Fion. Tolong bakar. Tolong apa tu? Masak tu. Masak daging tu. Kat pis. Sekejap ambil tu. Ambil. Dia nak ni dulu. Uding nak kencing dulu ni. Okay, siap. Fion, masak Fion. Masak ni Fion. Sekejap Napa ni? Aduh, hampir tak pasti. Fion, sana sikit Fion. Itu ada tempat bakar tu Masukkan tu Fion. Kena masak banyak ni. Tepat. Terbasuh tangan pula. Ini tutup lah. Bazir je ni. Okey. Dah buka Fion. Sikit lagi nak buka Fion. Kita kena basuh tangan dulu Fion. Buka basuh tangan kat tu. Kat bilik air. Siap.
Makanan ni, makanan nak ambil apa pizza. Okey. 10 saat lagi. Duduk. Duduk Fion. Aduh, ni air. Okey, air sedap. Okey, dah je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sedap makan pizza. Peti ais tak tutup. Macam mana ni tak tutup? Okey, tutup. Ni tak tutup. Aduh, macam mana nak masak ni Fion? Aduh, tengok tu Fion. Okey. Sedap. Aduh, okey, saya rasa kan memang dah perfect dah ni kita punya ni kan. Baju raya dah ada, kuih raya dah ada. Aku nak rasa kuih raya tu. Mana aku letak situ. Sedapnya kuih raya tak nanas ni. Sedap. Walaupun sebelum raya ni dah makan dah kuih raya kan kita kan. Fion. Bodoh. Uding nak cuba yang nak hantar video ni. Uding buat semalam video ni. Okey. Ini je. Kita hantar. Siap Fion. Okey. Pak Ali apa cerita Pak Ali? Jom kita pergi rumah Pak Ali jom. Kita borak sikit. Macam dah gelap je rumah ni. Aduh. Fion, kau main masuk je Fion. Tekan loceng dulu Fion. Tekan loceng dulu. Boleh masuk pakcik. Boleh masuk mantap pakcik. Okey. Pakcik dah tidur ke? Pakcik? Pakcik dah tidur ke pakcik? Aduh, awal tidur pakcik. Mana anak pakcik tak datang pun? Habis dah pakcik. Esok raya pakcik. Dah malam ni. Habis dah pakcik. Dah senja semua dah pakcik. Macam mana ni? Dia cakap kan dia datang pukul malam-malam je datang guys. Pukul 3 pagi ke 4 pagi je datang. Pagi raya nak datang sini kan. Esok raya ni pakcik. Best ni. Meriah rumah pakcik ni. Confirm. Besar rumah pakcik ni. Tengok sikit atas. Lawa guys. Tengok. Pakcik buat main komputer pakcik. Pakcik semat pakcik. Pakcik. Pakcik memanglah main komputer. Memang semat pakcik ni. Sekarang macam semat pakcik sekarang ni. Itulah. Sorry mengganggu kan. Tak sabar nak raya ni esok. Tak sabar. Okeylah, sampai di sini sahaja untuk episod kali ini. Saya ni memang buat. Memang hari terakhir puasa lah. Memang tepat lah Udin buat ni. Sampai dah nak siang. Hari ni saya buat video pasal lauk raya. Okey, saya nak tahu lauk korang ketupat dengan lauk apa. Tu saya nak tahu. Macam saya rendang lah. Memang rendang lah. Suara Udin ni dah nak habis lah ni. Dah nak raya ni.
esok raya ni. Ui. Okey. Dan bye bye.